Mikael. Dalam filem Mikael ini dia adalah seorang pemburu. Dia di alam yang nyata ni dia adalah seorang detektif, tapi untuk alam yang lagi satu dia adalah pemburu kepada jin. Seorang satu watak yang sangat saya boleh consider sebagai serius, matang, dan sangat tegas. Dia dikelilingi oleh pelakon-pelakon lain, maksud saya karakter-karakter yang lain yang ada berbagai warna. Ada juga yang daripada serius, iaitu Alisha Ali melakonkan watak sebagai babe, apa watak ni, apa nama dia? Aisyah serius. Lepas saya serius, so kita ada Fabian Lu, dia macam agak komedi sikit. Kerana kita ada juga Norin Iman, dia pun agak komedi sikit. So itulah watak saya, akan menjaga mereka-mereka ni semua dan juga mengusir alam-alam gelap yang cuba memasuki ke dunia yang nyata.